Hai, Assalamualaikum semua. Selamat petang. So, hari ini adalah pada 4 Mac 2026. So, kita akan melihat kepada market FCPO untuk hari ini. Baik, untuk this one sekarang ni kita melihat pada time frame 1 jam. Okey, time frame 1 jam. Before this dekat sini, kita expect akan ada satu resistance dan waktu itu dia dah resistance, kita expect akan ada sedikit reversal lah. Cuma dekat sini reverse dia ada candlestick bearish dan dia cuba turun ke bawah but failed. Dia memang reverse. We can say dia memang turun. Cuma turun tu tidaklah begitu banyak lah, turun tu lebih kurang dalam lebih kurang 30 tick sahaja penurunan yang telah berlaku. Which is kalau kita tarik Fibo ketika itu pun, yang waktu kita tarik pun, dia tak capai pun 38.2, dia keparas 23.6 sahaja. Which is kita tak boleh buat apalah. Okey. So sekarang ni harga sekarang ni berada di fasa di harga yang can say harga yang kita boleh monitor sebab kita ada pada harga 4,200 ni boleh kata satu big round number lah, satu nombor penting yang big player akan tengok. Okay, reaction dekat situ. 4,200 which is level ini dekat sini pernah menjadi support sekali, 2 kali dipecahkan. Support-support ni dipecahkan baru dah dia turun menjunam macam ni, ha. So, 1 support, 2 support dipecahkan. So, di sini adalah menjadi key level utama untuk, kebanyakan trader lihatlah dekat sini. Cumanya dekat sini kita nak tengoklah sama ada sekarang ni harganya dia dah cuba test balik, dia dah cuba close the gap dekat this one. Gap this one dia cuba close balik dekat sini. So sekarang ni kita nak menanti ke manakah, potensi pergerakan harga, kita nak kena melihat sama ada kita tandalah turning point. Pertama kita ada turning point dekat belah atas. Ni turning point A, kita bahasakan sebagai turning point A, atas. Ni kita buat ke atas. Okey, satu lagi, kita tandakan satu lagi turning point, which is kita ada turning point B. Turning point B. Yang ni dekat belah bawah. Okey, satu lagi turning point A, turning point B. So sekarang ni kita nak tahu kita nak predict ke manakah potensi pergerakan harga semasa. Kalau buat masa sekarang ni kita tak boleh nak jangka lah sebab ianya berada di tengah-tengah. So let's say lah dikatakan nanti harga tu close dengan candlestick yang sederhana. Sederhana tu candlestick yang bukan yang kecil, yang ada nampak sederhana lah macam sekarang ni kan, nampak yang ni sederhana, sederhana, sederhana. Yang boleh kata average, candlestick average. So let's say lah close dekat dengan turning point B ni, let's say lah nanti, so kita boleh jangka kemungkinannya harga akan continue untuk penurunan. But kalaulah nanti kalau you guys tengok ianya di sekitar-sekitar turning point A ni, maka, kita expect akan ada kenaikan. Okey? So point sorry, jap. Ah, okey, let's say lah ada candlestick dekat sini lah. Sekarang ni masih lagi tengah-tengah, kita tak jangka. Kalau let's say lah ke atas, kita jangka kenaikan. Kalau candlestick tersebut berada di bawah yang sederhana, kita jangka penurunan. Okey? So sekarang ni, buat masa ni nak kata terlalu, nak kata kita menjangkakan kenaikan pun, kita kena berhati-hati sikitlah sekarang sebab kita tak sure this one akan ke mana. So memang kena tunggu dulu, kalau nak naik pun kena tunggu dia berada di atas, nak turun pun kena tunggu dia berada di bawah dululah untuk lebih selamat. Okey. So, hmm, ya, point of view untuk hari ni kita nak menunggu. Kita set alert, siap-siap. Kita set alert dekat sini, kita set alert dekat sini. Kita tengoklah ke mana harga akan pergi nanti. So, itu sahaja buat, review untuk hari ni. Kita dalam point indecision dan nak menunggu ke manakah ianya berpotensi pergi. Kalau kita nak kata nak start turun daripada sini, kita tak ada bacaan yang can say, kita tak ada swing point lower low sebab swing point sekarang ni adalah higher low, high. So sekarang ni kita nak tahu this one ni kalau kita nak participate from di sini adalah agak berisiko untuk kalau kita nak sell. Kena tunggu yang lebih rendah lah, which is kalau dia buat.
beberapa pattern lower low ke, I mean lower high kita buat dia buat, lower high ke itu okey lagilah. Cuba macam ni kita masih lagi dalam tidak tidak tahu, eee, fokusnya ke mana. Cuma nak tahu potensinya nanti kita kena tunggu this one, turning point bawah dengan turning point atas ni. Ianya berada di mana nanti. Okey? So semoga bermanfaat. Assalamualaikum dan salam sejahtera.